Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama lagi pada tahun ini di bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi ingin saya kongsikan satu hadis berkenaan fadilat orang yang berpuasa, dan bahawasanya daripada riwayat Imam Bukhari mengatakan bahawa puasa ini merupakan perisai bagi seorang mukmin. Hadis yang dibawakan daripada Imam Bukhari iaitu as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini. Hadis ini membawa maksud bahawa sesungguhnya puasa itu merupakan perisai. Oleh yang demikian, janganlah seseorang mukmin itu berkata keji dan janganlah melakukan satu tindakan yang membuat seorang itu kelihatan bodoh. Begitu jugalah jika diajak untuk bergaduh ataupun ada yang mengherdiknya, maka katakan bahawa aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Kalam ini telah dinukil dan diterjemahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari dengan mengatakan perkataan fala yarfuth itu membawa maksud perkataan keji, seolah-olah seperti mencaci, menghina. Adapun perkataan wala yajhal yang membawa maksud iaitu melakukan satu tindakan seperti meronta-ronta, melaung-laung, berteriak dan sebagainya. Oleh yang demikian, sebagai seorang yang berpuasa, inilah yang ditekankan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan apakah yang dimaksudkan dengan puasa itu sebagai perisai, iaitu puasa ini mendinding, melindungi orang yang berpuasa itu daripada melakukan apa-apa pelbagai maksiat ketika mana di dunia. Dan puasa ini juga menjadi pelindung ketika di akhirat apabila terlindungnya daripada perbuatan maksiat di dunia. Begitulah sebaliknya, jika puasa yang dilakukan itu tidak melindungi daripada apa-apa maksiat ketika di dunia, begitulah juga ketika di akhirat puasa ini juga tidak akan menjadi perisai daripada panas bahangnya api neraka. Wallahu alam. Moga-moga dengan apa yang kita kongsikan ini, kita tarbiahkan diri kita dalam bulan Ramadan ini yang mulia ini menjadi lebih baik sepanjang masa, insya-Allah. Ramadan Karim, semoga kita menjadi insan terbaik pada Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.